Rizky. Hai Arisa. Wah, banyaknya hadiah. Hadiah ni untuk apa? Betul tu. Hari ni hari jadi saya ke? Oh, hadiah ni untuk cikgu-cikgu kita sempena Hari Guru. Saya ingin menghargai jasa guru-guru kita yang penat lelah mengajar dan melainkan renah kita. Ha, kawan-kawan, hari ini kita bersiaran di Dewan MS sempena sambutan Hari Guru. Mari ikut kami. Kawan-kawan, saya tak sabar nak merasai suasana sambutan Hari Guru pada hari ini. Part yang paling dinantikan oleh saya ialah persembahan murid. Mesti menghiburkan. Saya pula tak sabar nak tengok persembahan guru-guru yang hebat ni. Mesti berlainan karakter yang ditunjukkan. Nampaknya awak berdua tak sabar-sabar. Jomlah kita ke Dewan sekarang. Jom. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu. Kaulah pelita hidup bagi kami semua, menuju jalan ke arah yang benar, penuh ikhlas dan Apakah makna sebenar menjadi seorang pendidik? Orang yang mempunyai amanah yang tinggi. Amanah tu apa? Amanah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru. Makna sebenar menjadi seorang pendidik ialah melihat kejayaan anak-anak murid. lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Ipin, tahu ABC? Tahu. Air batu campur lah. Ish kau ni, apalah. ABC tu huruf lah. Aku gurau je. Betul. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu. Meriahkan kawan-kawan majlis sambutan Hari Guru pada hari ini. Banyak jasa mereka mengajar kita menjadi murid ABC. Cikgu-cikgu kita juga banyak ajar kita fasih digital. Tanpa guru, kita umpama berjalan dalam gelap. Betul tu. Mari kita sama-sama menghargai pengorbanan guru-guru kita sesuai sangat dengan tema Hari Guru kita pada tahun ini, iaitu Guru Pemantu Transformasi Pendidikan. Selamat Hari Guru! Terima kasih, Cikgu!